Aku rasa kan rantai aku ni yang balik pergi ke Lemang Toki 2 lah, senang. Okay guys, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di IPC It's Faizal Channel. Okay guys, hari ni aku nak pergi jalan-jalan, nak pergi breakfast. Breakfast dah sangat kot, dah pukul 11 dah. Aku nak pergi Lemang Toki. Kemungkinan aku akan merayap pergi ke BTIC. So sebenarnya aku nak ride pagi, tapi pagi hujan lah. Okay, lepas tu kan motor aku ni, aduh, aku baru perasan lah tayar aku lembik. Lepas tu fork depan aku ni lembut lah. Aduh, hai, macam mana nak lain corner ni, lembut. Lepas tu rantai pun kendur guys. Alamak, hai. Tapi tak apalah kot, boleh lah, slow-slow lah kan. Sebab memang niat nak pergi breakfast, tapi dah pukul 11 lah ni. Tak tahulah macam mana kan. So jom layan. Guys, ni kira macam mana tu? Satu RM1.2. Okay, so aku makan ni RM12.20 lah. Okay. Ramai juga bikers. Makan dulu.
betul-betul makan ni, lepas tu gerak BTIC, lepas tu balik lah. Okay guys, settle makan dekat Lemang Toki. So ni dah pukul 12.15 lah. 12.30. Kena isi minyak. Lupa aku makan dekat Lemang Toki 2 tau. Lemang Toki 1 tu aku rasa lah, aku dapat rasakan yang Lemang Toki 1 tu penuh. Jadi aku terus tadi masuk simpang dekat exit Bentong tu kan. Aku terus pergi ke Lemang Toki 2 lah, senang kan. Kat sini dia ramai juga tapi masih ada tempat duduk lah. Lagipun aku solo, aku seorang, lagi senang nak cari tempat duduk. Itulah so far. Tadi perjalanan tadi sebenarnya cuaca panas, angin kuat, tapi layan lah. Lepas ni aku nak pergi ke BTIC. Nak tengok kalau lah ada kaki-kaki corner kat sana kan, tengah melayan. Dapatlah footage, dapatlah video aku rakam. Kita tengok suasana kat sana macam mana. Beres, jom. Saya nak isi RM4. Boleh lah, RM4. Terima kasih. Thank you. Okay guys, aku berhenti dekat tol ni kejap sebab aku rasa kan rantai aku ni yang balik daripada kamera tu memang dia berbunyi lah. Aku rasa rantai lah. Masalahnya aku balik daripada kamera tu, aku tak ketatkan pun. Aku tak pergi bengkel pun. Repair sendiri pun tak. Ada ketatkan je ni, tapi aku tak buat pun. Bila aku drop gear kan, dia bunyi lah, ketak. Macam mana nak naik BTIC ni? Aduh. Okay lah, tak apalah. Slow lah. BTIC. Jom, layan.
Okey, rider okey. Rider okey, motor dia lepas motor je lah. Rasanya mungkin lah motor overflow lah saya rasa. Sebab dia start kan macam boleh hidup ni. Motor dia memang hidup je ni. Tengok yang jatuh tadi kat sana tu. Ada. Down je. Okay guys, macam tu main corner. Dia brother ni dia mungkin lah overshoot lah. Bukan overshoot, dia dah cecah pedal. Okay, dia pakai foot race lah. Dia dah cecah pedal lah, tapi dia turun lagi. Mungkin dah, yalah, benda nak jadi kan. So ni kategori rider main corner Okay, tengok ni tayar semua dia orang pakai ni semua bukan biasa-biasa guys. Kebanyakannya Pirelli lah. Right. Ini motor apa datang naik ni? Tak apa. Kita jalan-jalan je kan. Tak adalah nak beria sangat corner, tapi kita layan. Tengok, ni pot lama aku juga ni. Aku naik kat sini rasa aku bujang lah. Aku naik pun 3 kali je, tak silap aku lah. Bujang ke masa tu dah kahwin lah, aku dah tak ingat lah. Tapi baru 2 ke 3 kali je naik. Sebab sini pot memang pot corner lah. Siapa kaki corner, korang tengok kan video yang aku naik tadi kan. Diorang turun tak ingat ni guys. Diorang henyak betul-betul. Tengok lah sampai down 15M. Aku naik Bukit Tinggi. Memang rugi, dah bayar. Tengok ramai, segan lah duduk tepi. Rugi. Masuk orang belakang pandai nak elak. Jangan risau. Fokus je line, tak payah fikir belakang. Belakang pandai-pandai dia ambil line sendiri. Selalu orang depan panik. Belakang sampai kan, dia dah menggelabah. Risau kan. Orang belakang pun lagi menggelabah. Mana nak line? Kena kiri ke kanan ni? Tapi dia fokus relax depan relax. Walaupun tak laju. Macam bawa kereta kan, kita kalau ada superbike belakang ke apa. Relax kena relax. Pandai-pandai orang belakang cari line dia. Dia nak potong ikut mana pandai-pandai dia. Kita relax je. Ada event-event newbie kalau pernah dengar tu, DLNM tu. Derry delay normal event dia. Tu banyak agak newbie. Dia 180 siap makan. Ada makan dia sedia makan. So sekarang dah pukul 1.38. So aku lepak-lepak jap kan. Lepas tu gerak lah. Okay, lepak dengan brother ni tadi, borak-borak dengan dia kan. Tak kedekut ilmu. Dia kongsi je. Kau boleh dengar tak? Okay, dia sampai. So setakat ni video aku kali ni ringkas saja kan. Jalan-jalan BTIC semua otai-otai tapi diorang tak kedekut ilmu. Diorang kongsi kan. Diorang kongsi ilmu diorang, cara corner macam-macam lah kan. Penggunaan tayar banyak. Memang banyak. Aku lepak kat situ dekat 1 jam. So bila hari dah nak hujan tu aku turun lah. Tapi diorang lepak lagi kan. Diorang ajak aku pergi minum, tapi aku cakap tak apalah. Dan lain kali insyaAllah nanti kita jumpa lagi. Okay guys, nanti siapa yang belum subscribe, okay, korang kena subscribe channel aku. Sebab banyak lagi perkongsian yang akan aku kongsikan pada korang pada next video. Okay guys.